Program kita pada hari ini iaitu Kenduri Rakyat ini merupakan sebahagian daripada program di bawah Kampung Angkan Madani yang bersifat bukan fizikal. Yang tujuannya adalah untuk kita dapat mendekatkan diri dengan masyarakat. Dan seterusnya kita juga mengambil peluang untuk memperkenalkan perkhidmatan-perkhidmatan kerajaan yang ada yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dan untuk itu hari ini kami bawa beberapa perkhidmatan kerajaan yang boleh tuan-tuan manfaatkan untuk menyelesaikan apa juga urusan yang berkaitan dengan agensi-agensi yang kita bawa. Dan selain daripada itu, di bawah program Kenduri Rakyat ini juga kita juga bawa beberapa aktiviti yang lain yang khususnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kerana kalau tuan-tuan lihat, kita bawa juga program Jualan Rahmah, di mana peranan kami di sini adalah untuk bagaimana nak meringankan kos sara hidup rakyat melalui program dan juga inisiatif yang kami bawa.